Saya kerja 3 tahun sebagai HR Institute Latihan Felda Lama Trolak. tu, 3 tahun tu lama tau. Jadi range yang boleh dapat, manpower boleh dapat sebulan tu mungkin 2,000 ke 8,000. Lepas pada tu saya bekerja sebagai HR. Sebenarnya memula F&B, tapi dia dah macam pecah ke HR dan accountant. Sekali kira gaji, uruskan budak apa. So saya kerja 3 tahun sebagai HR Institute Latihan Felda Trolak. Lama tu, 3 tahun tu lama tau. 3 tahun betul. Lepas tu? Kebetulan pula lepas pada tu mungkin rezeki saya ke apa kan. Sebabnya satu hari tu rezeki lah. Orang kata Misa hantar untuk interview apa. Tapi saya tak tahu pun scaffolding tu apa waktu tu lah kan. Jadi so dekat situ sampai sekarang lah saya kerja sebagai manpower tu. Jadi range yang boleh dapat, manpower boleh dapat sebulan tu mungkin 2,000 ke 8,000. Kalau lansam 2K ke 8K. Tapi ikut usaha lah. Itu macam baru lepas habis belajar masuk terus. Itu gaji lepas habis belajar kan? Ya, gaji boleh lepas habis belajar. Dia boleh kembang lagi tak? Dia boleh kembang lagi.